Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afzan bin Muhammad Afifin, nombor matrix 077696. Dalam video kali ini saya nak share tentang sebuah lakonan yang akan dipaparkan oleh kumpulan saya, yang mana kita tahu dalam masa sekarang ni segala maklumat tersebar dengan sangat pantas di seluruh dunia. Dalam berapa saat je satu video mampu ditonton oleh ribuan, malah jutaan orang penduduk manusia. Jadi persoalannya, adakah semua maklumat yang viral tu betul? Sebagai mahasiswa, kita sering terdedah kepada pelbagai pandangan dan idea, termasuklah perkara yang melibatkan agama dan akidah. Tanpa ilmu dan penelitian, seseorang mungkin mudah menerima sesuatu hanya kerana ia kelihatan meyakinkan. Jadi kumpulan kami akan memaparkan sebuah filem pendek yang berkaitan tentang perbualan 3 orang sahabat yang berdepan dengan satu video viral berkaitan tentang isu akidah. Jadi melalui perbincangan mereka bertiga ni, kita akan melihat betapa pentingnya ilmu, semakan sumber dan pemahaman yang sahih dalam menghadapi lambakan maklumat di alam digital. Okey, jadi itu saja daripada saya. Selamat menonton. Dari mana ni? Aku ada majlis, ada majlis sikit kat majlis. Program ke? Mana program? Program daripada kelas. Ya, sulam lagi. Sulam. So, wah, penat sikit hari ni. Dari pagi lagi ada kawat lagi. Kepala pun masih penuh. Saya ada selalu keluar tu. Sudah kan? Assignment lagi. Kerja lagi kan. Student ni saya duit sendiri. Nak Ini nak berbual dekat kita jadi intern ni. intern pula. Memang penat. Dapat dalam intern. Ada lah dapat intern. Kau ada tak? Kita tak ada email. Ya lah. Apa yang dia dapat bila dia intern? Nak kerja. Bukan dah sih? Dah dapat intern belum? Tak lagi ni. Aku pun tengah nak tunggu email ni. Oh, wah, sekarang susah kan nak dapat intern kan? Tu lah tu. Kena tunggu dia reply dulu baru boleh tahu Apply. dia dapat ada. Ya. Lepas tu, Aku duk scroll ni tu pernah. apa kan? Sekarang ni banyak nak benda dekat media sosial ni pasal agama. Alamak, aku pun ada dengar juga pasal agama-agama ni. Pasal aku pun dapat tahu satu benda lah. Cuma tengok ni. Mana? Oh, Itulah betul lah. dia buat pasal agama ni. Semua aku rasa sekarang ramai yang borak pasal agama. Lepas tu buat tahu pasal agama. Betul tak? Betul? So ada benda betul, ada benda salah, betul tak? Betul ni. Aku pun rasa macam tu. Sebab ramai sangat orang sembang pasal agama. Toh ya, toh tidak. Agama ni buat mainan, betul tak? Tapi aku suka kat dengar agama ni pada dalam YouTube apa semua. Kat tu kadang kita tak boleh menentu ke. Apa ni? Penceramah ni datang daripada mana? Dia punya ilmu sumber. Tahu mana lah. Kita tak boleh nak percaya 100% ke. Tarik. Jom lah. Kita cakap pasal isu ni atas tempat sejuk sikit. Mari. Ada ni. Pada tengok satu video TikTok yang lalu kat FIP apa. Dia cakap semua agama tu sama je. Tak ada pun agama yang paling akhir. Tak boleh buat ni. Tak boleh percaya bulat-bulat. Tak boleh percaya satu batu itu. Tahu buat semua. Tapi dia siap cakap ni dia siap cakap lepas Nabi Muhammad tak ada lagi utusan selain Nabi Muhammad. Dan selain itu selepas itu. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Zee, macam mana Zee? Betul tak ni? Tapi aku percaya juga. Macam ya dalam TikTok ke YouTube lah, kita kena tengok juga kalau semua. Tak boleh buat ni. Moga apa ni? Sekarang memang kita kan memang ahli sunnah wal jamaah. Kita betul lah kita itu kan. Zee, bukan ni Zee? Tapi tak boleh buat ni. Sebab
tu dah betul-betul canggah dah. Topak lah masa apa canggah dah dengan benda kita belajar kataan nubuah. Mana ada Nabi dah selain daripada Nabi Muhammad yang bawa ajaran aliran agama yang kita ada ke mana ni. Hati aku ni bukan orang biasa yang bagi seorang ni. Orang kita kenal kok. Okey, aku nak percaya apa yang cakap. Betul. Tapi kita kena tengok kok sumber daripada mana. Macam aku cakap, dia tu orang yang terkenal. Takkanlah dia percaya. Kita tak boleh kau nak ambil bulat-bulat benda yang dia apa. Kita kena kaji sedikit dulu. Benda yang dia bawa tu betul ke tak sumber. Dia software ke tak, dari mana datang sumber semua. Tahu lah, aku macam percaya orang cakap. Ya, macam mana mu? Nah, kalau mu merasa gini. Betul si cumanya ni bukan pandangan biasa. Walaupun daripada ulama-ulama terkenal ke, ustaz-ustaz yang tersohor ke, tapi kita kena kaji dulu dia punya sumber tu. Sumber yang ambil tu datang daripada mana ke apa semua. Kita kena tahu dulu asal usul dia. Walaupun benda ni macam ambil kisah ke apa, tapi ni soal akidah. Betul. Dokti, lagi benda ni pasal akidah. So, mu kena pegang balik benda yang kita belajar daripada dulu. Akidah benda yang kita pegang daripada dulu. Ahli sunnah wal jamaah ke? Tak. Kita ada hak untuk kaji benda yang nak kita pegang. Lagi-lagi bab akidah ni. Memang bab akidah Hanan. Tapi aku tengok dia tu macam boleh percaya. Takkan macam boleh percaya ustaz paling terkenal kot di TikTok, di Facebook. Takkan boleh percaya. Tapi orang azan tu, jom kita pergi solat tu lah. Buat jadi dia tu. Jom sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mari Zid, Nan. Kita pergi ni. Zid, jom. Cakap sikit pasal akidah dia. Aku pun takut masalah kot pasal akidah. Mana orang Islam menjaga akidah dalam suasana dunia moden hari ini yang penuh keraguan dan liberalism di sebuah pemikiran. Islam yang benar, Islam yang satu. Yang lain daripada Islam yang benar itu tak betul berlaku. Nama Islam pun tak betul. Contohnya liberal. Liberal ni sekarang ni kalau di negara-negara Asia Tenggara, dia letak Islam belakang. Islam liberal. Kalau di sebelah barat, dia tak pakai Islam liberal. Dia liberalism saja. Di sini dia nak buka kita, dia buat Islam liberal. Kita pun jadi pening. Dia tidak boleh Islam liberal. Kerana liberal itu pengasasnya John Locke. Orang UK abad ke-18, beragama Yahudi, bangsa British. Dokok mana jadi Islam? Pengasas dia itu John Locke, orang British, belajar di sekolah padri, sampai sekolah tinggi gereja, kemudian dia agama Yahudi. Faham tak lagi? Dia yang asas pemikiran liberal. Jadi nak kuning, nak jadi pening kita, dia tak Islam liberal. Itu mau liberal hak Islam tu, hak kafir Islam. Ada kafir Islam. Faham lagi? Lepas tu benda-benda lagu ni, nombor satu sekali, doa. Kerana kita kata bilau, doa. Banyak antara yang Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan hak benar kepada aku biar nampak betul. Dan biar aku boleh ikut betul. Dan benda yang salah itu, mu tunjuk biar aku nampak salah. Supaya aku lari. Doa ni kena jaga. Faham? Lepas tu ramai kita tengok kawan-kawan kita, agama ada, asas agama, pelajaran agama ada, ikut juga golongan yang tidak betul. Apa? Tadi. Sebab Allah ni yahdi man yasha. Dia akan jaga bela, dia akan piping, dia akan jaga orang yang dia kehendaki. Wa yudillu man yasha, dia boleh sesatkan siapa yang dia nak. Banyak minta tolong dengan Allah. Arinal haqqa, tunjuk aku benda yang benar dan boleh ikut yang benar. Wa arinal batil, tunjuk aku benda yang batil supaya aku tahu benda ni batil dan aku tidak ikut. Faham tak ni? Itu nombor satu, Allah duduk di tangan dia. Okey? Nombor dua, alaikum bi majlisil ulama, selalu duduk di majlis tutup guru. Dah. Kerana kita ada kekuatan. Nampak? Telefon walaupun komang
Nokia 3310 buruk lepuk dah, tapi kita cas boleh pakai. Walaupun iPhone 17 harga 8,000 kita beli full set, faham lagi, tapi tidak cas, dah dia pakai kau. Nak cas tu banyak duduk di majlis-majlis orang soleh. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita sambung mula hak luar tadi. Cakap sikit pasal akidah. Pasal akidah kan. Lah ni muka bawa kan pasal berceramah. Benda kita nak ambil Tapi percaya macam, ulama. Kalau ulama ke cerita pasal akidah mu ambil tak, bulan-bulan. dia sebab dia famous kat TikTok, YouTube. Aku jadi Okey, tiba lah. gini tu. Kegaduhan. Dalam Islam ni nanti kita kena ada pegang satu benda. Bila kita tengok contoh orang tu kabur, macam kita bincang dia, orang tu kabur ada Nabi selain pada Nabi Muhammad sebagai utusan kepada kita untuk bawa ajaran agama ni. Kalau benda kita belajar pada dulu, percaya ke ada Nabi lepas pada Nabi Muhammad? Aku tak percaya, tapi dia Sebab itulah kita tak boleh ambil bulat-bulat benda yang kabur. Lagi-lagi bab akidah ni kita kena tengok balik asas mana yang sepatutnya kita ambil sebagai akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kita percaya bulat-bulat je. Walaupun dia ulama ke, dia suhu ke, Ustaz Zahar ke, ikutlah siapa-siapa pun nak. Jadi kena berhati-hati lagi-lagi bab akidah. Tapi walaupun ustaz tu famous ke kenapa tu kan, macam UAI policy kata dia, kita tak boleh ambil dia punya pendapat tu bulat-bulat juga. Sebabnya kita kena tengok asas akidah hak dia cakap tu. Kalau macam lari, nanti asas agama jadi tak betul. Tapi yang kita tahu ustaz terkenal ni memang padu dia punya akidah. Takut tak awal, takut dia main-main cakap gitu kok, tak awal kok kan. Tapi kalau pendapat aku pula, sebab kalau kata kita kena kaji kok apa hak dia cakap tu. Macam contoh macam Islam kan bersumber kan paling utamanya Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan hadis. Lepas tu kita kena balik pada Al-Quran dengan hadis, kita kena balik mula. Betul sih. Aku pun macam tak percaya mana lah. Macam kena check balik Al-Quran dan hadis, apa sumber dia kan. Betul. So kita cari balik ada Al-Quran dan hadis sana. Tapi sih video pasal agama dalam YouTube, internet ni banyak sih. Jadi aku fikir macam mana nak tahu benda tu betul ke, salah ke. Lagi-lagi pasal akidah, aku pun takut kok. Akidah ni kan Betul. pegangan kita umat Islam. Takut terpesong, aku jadi jauh dari Islam, susah. Kita sendiri pun semua sesat. Sebab tu arti betul. Benda ni kita tak boleh ambil bulat-bulat benda yang kita tengok dalam ni. Kita kena ada rujukan dengan sumber yang kita kena kaji sendiri. Kita kena balik semula pada Al-Quran, pada hadis, pada ceramah-ceramah yang memang berautoriti dan memang dia bawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tu yang utamanya. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni lah yang aku rasa paling betul benarnya. Tu sebab memang hak tu pun kita pegang pada kecil ni. Ya. Memang tak ada dah selain pada tu. Kan? Aku rasa ada akidah Sunnah wal Jamaah ni kan? Jadi betul hak moyak tu, tapi jangan terpengaruh dengan hak hak sosial media ada sekarang lah. Macam dalam YouTube ke apa, tengok TikTok ke apa, jangan tengok bulat-bulat, jangan ambil bulat-bulat. Sebabnya kita kan ada panduan macam Sika Boy, ada panduan macam dalam contoh Quran, dalil macam orang kita dengar ni, taraktu fikum amrayn, berpegang dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dengan Sunnah. Tapi kan aku terfikir lah, apa tu bahaya sebenarnya. Macam aku pun susah nak tahu benda tu. Saya pun tahu. Boleh terangkan sikit pasal aku pasal bahaya. Okay, sebut pasal bahaya ni dah lalang macam mu sebut pasal bahaya ni, aku nasib baik macam ada terdengar dan terbaca minggu lepas pasal bahaya ni. Sebiji macam isu mu tengok kat TikTok dia pasal Nabi yo. Bahaya ni sebenarnya satu aliran daripada Timur Tengah, negara Arab ni lah. Tak pasti negara mana kan. Tapi benda yang dia percaya, aliran Bahaiyah ni, dia percaya yang ada utusan lain selain daripada Nabi Muhammad yang Allah hantar, yang bawa ajaran kepada kita pada hari ni selepas daripada Nabi Muhammad. Sedangkan benda yang kita belajar tak ada dah lepas pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal lah.
Tapi aliran Bahaiyah ni dia percaya yang Nabi Muhammad ni, selepas Nabi Muhammad ni ada lagi utusan lain yang Allah hantar. Itulah Bahaiyah. Patutlah aku dengar pasal dalam TikTok ni dia cakap Bahaiyah ni ada utusan lain selepas Nabi Muhammad. So dia benda ni bercanggah lah dengan apa yang kita belajar selama ni. So memang susah untuk aku faham benda ni. Boleh terangkan lagi tak pasal Bahaiyah ni? Sebab tu lah dalam Islam ni memang Nabi Muhammad ni melah dah. Memang tak ada dah lepas pada Nabi Muhammad. Kita pun memang tahu daripada kecil lagi, memang tak ada dah selain daripada Nabi Muhammad ni yang Allah hantar sebagai utusan. Sebab tu lah bila mula-mula mukabar pasal isu ni, bila mukabar macam mu terfikir benda ni betul ke tak betul, dah jelas-jelas dah benda khabar tu salah. Memang kalau khabar ke orang Islam lain pun insya-Allah lah memang takkan setuju dengan benda ni. Asas kepercayaan ni, asas kepercayaan dia ni memang tak sama dah daripada dulu. Daripada hak ia bawa tu memang tak sama dah. So sebab tu ia bercanggah dengan akidah kita. Maksudnya Bahaiyah ni berasal daripada Timur Tengah lah. Adakah kita boleh percaya ke tak dia? Tak boleh macam aku cakap tadi kan, memang tak boleh percaya sebab bukan kata kita benci ke kita tak suka ke apa, tapi sebab kepercayaan dia tu lain daripada kita. Maksudnya kepercayaan ni daripada Timur Tengah je lah. Maksudnya aku tengok daripada YouTube ataupun TikTok tu semua, tu hanyalah daripada Timur Tengah. Ya, tu ajaran di Syai'iyah tu. Aku rasa aku tak boleh percaya sangat benda dalam TikTok, dalam Facebook ni. Sebab benda ni macam open sangat. Jadi aku pasal akidah ni susah untuk aku faham sih. So aku rasa lepas ni aku tak boleh lah untuk percaya Facebook, TikTok tu 100%. Tak apa di benda tu normal. Sebab sekarang kan gadget telefon kan 24 jam dengan kita. Kita duduk selalu buka, kita duduk selalu baca kan. Memang normal lah benda tu. So pasal aku tak boleh percaya lah benda ni 100%. Sebab benda ni macam benda yang kita pegang, akidah kita. sebab tu benda yang kita tengok tu kita kena tapis dulu. Boleh tengok, boleh dengar, tak ada masalah. Tapi kena tapis dulu sebab kita pun ada pegangan kita sendiri. So kita kena kaji dulu sebelum kita ambil benda tu, satu-satu benda tu sebagai pegangan kita. Lagi-lagi bab akidah. Terima kasih tu korang bagi tahu aku pasal ni benda ni. Sebab akidah ni kan penting bagi kita kan. Aku takut buat akidah kita besok. Terima kasih tu. Tak ada apa-apa. Terima kasih Sil. Jom. Jadi itulah sebuah video pendek yang dipaparkan oleh kumpulan kami. Jadi apa yang boleh saya katakan adalah media sosial ini boleh menjadi sumber ilmu, tetapi pada masa yang sama boleh menjadi punca kekeliruan jika digunakan tanpa panduan yang betul. Dalam perkara berkaitan akidah, umat Islam dituntut untuk merujuk kepada sumber yang sahih dan para ulama yang berautoriti, bukan sekadar mempercayai sesuatu kerana ia popular ataupun viral. Jadi melalui kisah ringkas ini, kita semua dapat faham bahawa ilmu perlu didahulukan sebelum membuat kesimpulan, dan setiap maklumat yang diterima perlulah kita teliti terlebih dahulu. Jadi saya nak ingatkan kepada semua bahawa bukan semua perkara yang viral itu benar, dan bukan semua perkara yang meyakinkan itu adalah berlandaskan ilmu. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.